course lah kan. Teater musical ni dia kena pandai menyanyi. Kita ni pula di minor F sharp. Macam mana Sherry bermula? Of course lah, saya bermula daripada bawah dan Alhamdulillah masih lagi relevan tahun 2026. Apa yang saya percaya, macam mana kita nak terus kekal relevan dalam industri adalah, pertama, paling penting adalah jaga disiplin, ya? Kalau kita tak disiplin, orang pun tak nak kerja dengan kita. Yang kedua, kita kena sentiasa menjaga silaturahim antara orang-orang di industri. Tak kira lah, sebab saya memang jenis orang yang kalau orang panggil, orang industri panggil saya YB yang berhormat, sebab saya suka menegur orang. Itu antara sebab-sebab jugalah di mana saya masih lagi berada dalam industri, sebab saya hormat walaupun tidak kira apa pun apa tugas mereka dalam produksi tu, saya akan tegur mereka. So itu antaranya lah. Yang kedua, walaupun benda tu kecil diberikan tanggungjawab untuk anda, saya akan tetap jayakan watak atau apa-apa saja pekerjaan itu sehabis baik. Sebab saya fikir itu tanggungjawab Nepo baby lah. Alah, taklah. Saya dah kenal Datin Malia Musa ni dari umur saya 18 tahun. Bayangkan sekarang saya dah 42 tahun. Kami dah macam anak beranak dah. Of course, saya kenal dia sebagai seorang cikgu dulu. Sekarang saya dah anggap sebagai mak saya sendiri. Tidak ada perkataan yang kata, oh sebab rapat you dapat teater musical ni. Tak ada macam tu. Saya pun pergi audition. Kalau korang tak percaya, boleh buka IG. Saya pergi audition. Cuma mungkinlah watak tu sesuai dengan saya kan, main nafang. So saya dapatlah watak tu. Bukan kerana hubungan kami baik. Saya start dengan teater tahun 2006. Sekarang dah 2026. Tapi saya adalah lebih kepada teater apa orang kata, teater moden, teater klasik, tapi kurang kepada teater musical sangat. Sebab of course lah kan, teater musical ni dia kena pandai menyanyi. Kita ni pula di minor F sharp. So maksudnya nyanyian tu kurang sikit lah. Tapi kalau nak ikutkan teater musical, ada kot dalam 10 pementasan sebelum ni. Saya ni anak kelahiran teater. Maksudnya saya bermula dengan teater. Kalau tanya atau diberi pilihan, saya akan tetap memilih teater sebab teater ni dia thrill. Dia start daripada cerita awal sehingga habis. Maksudnya tak ada cut. Kalau kau lupa dialog, lupalah. Itulah cabaran dia. Dia punya roller coaster emotion. Kalau kita berlakon drama, of course lah dia ada cut, scene akhir dulu shoot, baru scene awal. Tapi untuk teater tidak ada. Dia berlaku secara langsung di mana ada penonton di hadapan. So selalu saya akan cakap kepada adik-adik yang baru nak berlakon drama ke, saya kata try berlakon teater. So korang boleh rasa thrill dia macam mana. Saya ni tak adalah orang yang terlalu obses macam nak ke gym ke, harus pergi naik basikal ke apa ke. Saya jenis orang yang simple, tapi di usia yang 42 ni of course lah saya kena menjaga juga kesihatan. Antaranya saya pergi ke gym, kadang adalah sebulan 2 kali macam tu kan, untuk menjaga tenaga, untuk kekalkan apa orang kata tubuh yang sihat, especially saya punya tulang kalsium. Lepas tu kalau kecantikan, kita pergi facial juga. Tapi hari ni ada 2 je awak nak tumbuh. Time ni lah kau nak tumbuh. Macam tu je. Saya jenis orang yang simple. Tak ada rutin tak ke? Tak ada. Of course lah, semakin dunia maju, semakin maju jugalah teknologi perubatan. Nak kurus sekarang, kalau dulu kan memang kita kena diet dan juga exercise. Tapi kali ni ada macam-macam cara. Ada bariatrik lah, ada cucukan jarum Ozempic dan sebagainya. So itu adalah alternatif lain untuk menurunkan berat badan. Saya pun pernah menurunkan berat badan cara tradisional, iaitu dengan bersenam dan juga jaga makan. Saya juga ada menggunakan alternatif perubatan yang lain. Contohnya macam ada ambil suplemen ke kan, untuk macam ni boost untuk kita jaga kesihatan ataupun turun berat badan. So apa-apa pun yang kita nak masukkan dalam tubuh kita, saya sarankan untuk kita kaji dulu. Kita tengok dulu, tanya kawan-kawan macam mana efek dia selepas penggunaan.
Ya, sebab kita pun dah di teknologi terkini. Kalau kita nak tahu pun kita boleh tanya je dekat dalam Google dan sebagainya. So terpulang kepada individu lah, nak ikut metod tradisional ataupun metod teknologi terkini. So saya bukanlah orang yang kata tidak atau menghalang, terpulang pada individu. Kalau tanya, kalau diberi pilihan, of course lah, semua orang pun bukanlah kata nak kurus tu untuk cantik, untuk kesihatan. Saya pun kalau ada orang kata disiplin kuat, saya pun tak turunkan berat badan adalah kerana kesihatan. Bukan sebab saya tak yakin dengan diri saya. Sebab saya selalu cakap, tak kira lah apa pun bentuk fizikal anda, yang penting you kena love yourself. Kalau you tak love yourself dulu, macam mana orang lain nak love you? Macam tu. So kalau mereka terlalu obses sehingga memudaratkan kesihatan dan juga tubuh badan, itu agak bahaya lah. Jangan terlalu obses, jangan terlalu makan puji-pujian sampai menyeksa diri. So kita pun sendiri kena tengok diri kita kat cermin dan kita kena tahu apa yang kita sayang tentang diri kita. So jangan terlalu fikirkan apa orang nak kata. So it's 2026 kan?